Dah sampai dekat Hatay, nak naik bas. Dapat ni cookies, air. Ni white tissue white tissue. My name is Penny. I'm your English speaking guide. Please remember me, Penny. 对，前面这网面是招牌鸭河的，招牌鸭肉。Left hand side and right hand side. OK ค่ะ谢谢你看到3个男孩继续站。Sometimes the water sea flow in the air. Dah sampai dekat Macro Train Railway. Train nak lalu. Lagi train lalu depan ni. Hello, Bangladesh, crocodile, whiskey, bottom, and tray. Welcome, shopping, shopping. 让我过来点，你们没有没有，来，再找一个。Terminal Mai Kelapa 25 je. Macam RM1.50 gitu. Train kat situ. Dah berhenti dah tadi. Sekarang kita dah pergi naik boat dekat Damnion Floating Market. Baru sampai. Semua kenderaan kita naik. Apa ni? Naik boat. Wah, ready duduk depan. Ayuh. Hello, excuse me.
Yang gambar tu. Tak ada mulut. Mami, cepat sikit.เป็นไงมันแพงว้าวว่ะแบงโก้เท้าแล้วไม่ได้ทั้งบาททุกเรื่องเลยแล้วรอบเดียวแต่ว่าวันสองรอบให้เขาปุ๋ยเขาวางไปดิมันได้เห็นไงทั้งคู่อ่ะวางWah. Dia meluncur. Nak beli apa? Handbag apa ke? Dia memang tak ada jalan dengan sini jalan utama tu memang air. So siapa-siapa nak pergi mana-mana kita kena naik bot. Dan jemput ni. Laila suka pula. Jalan lagi Laila. Video kita. Okey, hola. Apa tu? Jalan-jalan. Menteri kat sini jalan-jalan. Mami ada. Mami, jangan tarik Mami. Jom. Nanti 2.10 berkumpul kat situ balik. Kita jalan-jalan dulu. Golok. Kita naik bas tadi, dia bagi stiker seorang satu. Nanti hilang boleh call sini. Buy one Asia.
save to others 200 also. Apa tu? Monster. Zombie. Kata zombie weh. Zombie. How much? How much? Laila, mana sini? Apalah daddy ni? Aduh, kamu budak ni ikut kan? Kan lah kan. Laila, apa nama mami? Fish. Laila kan pandai. Nak fish. Tadi kita dah pergi floating market. Sekarang nak pergi Buffalo Cafe pula. 20 minit dari floating market tadi. Dah sampai dekat Buffalo Cafe. Ni Buffalo dia, kerbau dia warna pink. Kita nak tengok buffalo warna pink colour. Hah? Ah. Main Naila. Anash. Panasnya. Ada apa ini? Tengok buffalo. Bawa Naila nak ikut. Panas tak? Ada buffalo coco. Ni signature kat sini dia ada kopi, dia ada coco. Macam lobby hotel gitu. Dah bangun. Mungkin dia guna susu buffalo, kita tak tahu kan, rasa special tapi rasa macam biasa je. Kita buat kau rumah lagi kau. Buffalo Naila datang ni. Buffalo. Ni buffalo tipu-tipu. Oh, itu kat sana.
buffalo naik dak. Ni tandai. Ada tanduk lagi. Bukan buffalo. Buffalo kat mana? Buffalo kat sana. Oh, dia memang cafe buffalo lah. Sebab ni boleh duduk, lepak-lepak, minum kopi, makan kek sambil tengok buffalo. Wah, menghadap dia. Tengok. Besarnya. Warna pink. Tapi kenapa macam Tapi ni albino. Albino buffalo. Dia makan lah Naila. Dia tengah makan lah Naila. Naila, so big. Naila, so big Naila. Dia tunjuk bontot dia. Tunjuk bontot dia kat sini lah. Naila tak takut ke? Besarnya Naila. Ui. Những tu lệ. Buffalo. Buffalo putih. Ke buffalo? Nak takut buffalo? Takut buffalo? Jauh sikit. Buffalo. Buffalo ke? Apa? Minum air panas. Tengok. Sudah habis trip kita di Buffalo Cafe. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye Naila. Tunggu. Jom balik. Kita pergi jalan-jalan tempat lain pula. Badak. Badak warna merah lah Naila. Ada badak. Apa tu? Apa tu Naila? Kereta jenazah. Kita yang tak ke? Dah sampai dekat Bangkok balik. Ni ada PC. So kita nak pergi cari makan pula. So sekarang kita dah sampai dekat Central World. Dia drop off kita kat sini lah. Driver bus tu. Kita dah siap-siap. Kita nak pergi berjalan dan cari makan sekali untuk makan malam. Stay tune. Hujan lah tiba. Sini jenama sini lah Naraya ni. Banyak. Setiap mall mesti ada. Alah tu. Yo. Ni apa? Aiskrim ke? Oh, steamboat.
Naila. Kawan Naila ke? Macam dia lagi tinggi Salam, salam, je. salam. Dia lagi tinggi dari Naila je. Dalam dia ni macam tu. Ada kunafa. Satu tiga kosong. Food court dia. Wayang dia bau popcorn sedap. Ya? Bau popcorn sedap. Hei, Naila, besarnya Naila. Tengok skrin. Besarnya. Besarnya. Eva peluk. Eva hak. Apa? Tengoklah. Ni yang tadi beli, satu pisau durian, satu caramel. Kita rasa dulu. Kita order nasi daging pakapa dengan nasi goreng. Bagi mengalas perut. Dah malas nak jalan jauh-jauh. Penat. Nak rehat, esok mau balik kan? Naila, nak balik ke? No. Naila nak jumpa atuk. Naik apa? Sit down, sit down. Naik tutup di Hotel Bangkok. Wow. Air Lux. Tapi bukan sabun ke? Rasa sabun lah, rasa sedap. Lemon, rasa lemon. Rasa lemon lah. Dekat Siam Square. Semalam tak ada, hari ni baru ni. Macam-macam ada. Tadi Lux ni kat sini pula. Memang weekend diorang sangat function ya. Banyak event ya. Last naik train. So nak balik dah. Kan Ivan? Bye-bye. Asia nak balik dah. Dah habis shopping lah tadi kat 7E. Sedap makan koko. Lagi? Macam nasi. Cakaplah macam nasi. Nasi daun. Ni one of function dia punya polis lah. Tolong bukakan. Dah sampai. Macam apa? Nasi daun. Macam nasi. Ting ting tong ting 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 ting. Salah? Laila, salah?
Jalan-jalan sebelum balik. Tak nampak lah design dia. This is the best sweet. Jalan seberang jalan pula cari massage. Cing 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 cing.